Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Guide. Okey. Hari ini Atuk berada di Damai Laut lah, Damai Laut. Di apa nama hotel Double Tree Hotel ataupun Double Tree Resort. Damai Laut dah. Tepi pantai. Okey. Ajak hati nak menebing lah geng. Ada buat pancing tapi tak tahulah. Tengok. Ini tempat dia geng. Cantik geng. Memang lawa tempat dia geng. Ini dia hotel dia di atas tu. Double Tree Damai Laut. Jadi lawa geng. Pemandangan dia, matahari terbenam. Memang cantik lah view dia. Okey geng, Atuk ada buat pancing geng. Kaki pancing dia tak boleh tengok air geng. Kalau dia tengok air dia gelisah. Dia tak mau duduk diam. Jadi Atuk tadi dah plan awal dah. Atuk bawa pancing. Lepas tu dalam perjalanan Atuk beli umpan udang. Atuk cari umpan pun tak dijual. Hari ni dia kata air tak berapa besar. Umpan pun tak ada kata dia lah. Jadi Atuk beli udang lah 15 ekor. Jadi Atuk mungkin nak test lah tengok. Saja baling-baling kan. Manalah tahu kan. Baling dia makan. Okey, jom. Atuk nak setting pancing, lepas tu kita lancar. Okey geng. Atuk dah setting pancing ya. Atuk dah setting pancing pakai umpan udang Pakai umpan udang hidup. Okey, jom kita lancar. Konten YouTube. YouTube. Okay geng, kita tunggu geng. Mana tahu ada yang mantap-mantap. Geng, tengok dia orang kutip remis. Dia orang kutip remis banyak dapat. Dia orang kutip remis banyak dapat. Ingat dalam 2 kilo kot dia orang kutip. Kat sini paling banyak remis. Okay geng, Atuk kumpau lagi geng. Tak ada ikan lah yang makan umpan udang Atuk. Dapat cuma santai-santai lah, melihat keindahan alam. Keindahan alam, matahari terbenam. Tengok lawa, cantik geng. Cantik geng. Tu Pulau Pangkor geng. Seberang tu Pulau Pangkor. Ini road Atuk kumpau. 1 jam Atuk tunggu daripada 6.30 tadi kan. Langsung tak mau makan geng. Tadi Atuk pakai udang hidup lah. Udang hidup tak mau lah geng. Sini langsung tak ada sentuh langsung. Okey lah.
sikit lagi lah Atuk nunggu lagi. Lepas tu Atuk akan tamatkan sesi mancing. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oh pagi, pagi geng, pagi. Hari ni Atuk cubalah sambung memancing semalam. Semalam Atuk kumpau, Atuk cangkuk pakai udang hidup seekor kan tak mau, tak mau. Jadi pagi ni Atuk test pakai udang kopik. Nak tengok apa ikan ada kat bawah ni. Mungkin ada juga ni, tapi dia tak mau makan pakai udang seekor Dia mau makan pakai udang kopik. Jadi Atuk dah set up dah pakai udang kopik. Udang Atuk semalam semua mati. Semua mati udang. Sebab air Atuk tak tukar air kan. Itu dia. Ada yang dah lama mati, ada yang baru mati. Atuk lupa tukar air semalam. Air dia dah keruh. Okey. Okey geng, jom. Atuk nak test pakai udang kopik Okey geng. Atuk pakai udang kopik main gantung. Okey, jom. Terlancar. Makan kan? Terus strike kan? Udang kopek padu kan? Atuk tak sempat pacau. Tapi dia tak lekat. Okey, kita buat lagi, Lontaran pertama tak sempat pacak geng. Okey, kita try lontaran kedua. Tapi sini mani-mani tak boleh je kan? Dia kata ada orang. Bom tak boleh buat tu. Tak boleh lah. Mana? Dia tanya. Dia kena meeting ke tak? Dia makan dia. Dia makan. Tengok. Dia makan. Tapi tak lekat lagi. Kita tunggu dia lekat. Tadi Atuk baru nak pacak dia makan. Macam strike kan? Geng, kita buat rambut lain lah. Rambut banyak mata.
gelama geng, gelama kecil. Anak gelama. Tu lepas balik lah. Kecil sangat. Tu dia, anak gelama. Okey. Depan ekor. Lama. Dah buang balik. Kita letak. Tadi kan. Letak makan. Malam ni tak ada. Dah tumpai dah tuan. Syok. Benar ke? Okey, betul. Nanti depan jaga ni. Kita menghadap bangku tu. Depan. Tadi paling itu goyang tu. Oi, boleh tahan ni. Dapat dia lama. Oh. Ada makan? Yang punya? Tak ada? Hai guys, Assalamualaikum. Ini dia ada tajuk Pola Eksplorasi. Tajuk Pola Eksplorasi. Kating kau menjelma geng, kating. Kating. Ayam. Itu tahu bahaya nanti luka. Siapa tu? Dekat kampung kan? Dia kena. Jangan duduk belakang. Jangan duduk belakang. Tepi. Semua. Duduk belakang.
Kena. Habis tak ke? Jangan balik. Lambat lagi balik. Lama. Ikan kelama. Okay, geng, strike ketiga geng, ikan gelama. Kuat. Kena lah kena. Kuat. Oh, balik. Apa? Tak boleh. Kata cik lagi kata. Ya. Tak ibas apa ni? Cakap dulu ni. Nak basuh apa kan? Ada lampu tu rosak. Main Nicola cepat kejap. Belum tunggu tengah naik. Ikan raya. Oh, berbolos. Besar berbolos. Boleh besar. Mantap. Ni bawa balik Aku ya. tak kumpau. Mantap. Oh, mantap ya. Kalau kau dah ikan macam ni. ni kapal longsor. Bolos. Geng, lagi seekor bolong geng. Oh, padu.
Geng, kita tarik dulu geng. Geng, tengok geng, dia punya berbolos geng, besar mana. Padu geng. Flat padu geng. Flat padu geng, flat padu. Ni. Duri geng. Ingatkan apa tadi? Lama geng. Geng. Ikan torpedo geng. Geng, sedap geng. Geng. Berbolong nombor 4 geng. Padu geng.
pertunjukan free. Oh, dia lalu rendah lah geng. Padu lah geng. Tentera lautnya. Navy nya. Okay geng. Atuk dah selesai mancing lah. Atuk mancing dalam 2 jam. 2 jam alhamdulillah lah. Sebab pukul 11.30 Atuk nak check out. Balik lah. Okay. Atuk nak tunjuk hasil lah. Yang semalam Atuk kumpau tu. Atuk pakai mancing pakai udang seko kumpau sini. Rupanya sini ya. Dia nak ni. Udang kopik. Udang kopik alhamdulillah lah rezeki Atuk hari ni. Jarang lah Atuk dapat yang berbolos saiz-saiz ni kan. Ini saiz idaman ni geng. Nanti Atuk tunjuk ikan. Ni geng, tengok saiz dia. Saiz dia besar geng, gorgon geng. 4 ekor. Lepas tu 3 ekor gelama. Tadi Atuk dapat rasanya ada 2 ekor ke gelama. Lepas tu duri 2 ekor. Buntal ada 2-3 ekor lah. Yang tu semua Atuk lepas mula-mula sebab Atuk dapat berbolos lagi kan. Kecil Atuk malas dah nak bawa balik. Bila Atuk dapat berbolos 4 ekor ni, Atuk dapat gelama Atuk ambil. Tinggal 1 pancing lagi. Kecil lagi operasi. Tu. Tinggal 1 pancing lagi operasi. Ini pun Atuk nak karau lah. Atuk rasa umpan dah habis lah. Okey. Sampai di sini sajalah konten Atuk ya. Semoga bertemu di lain konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.